Ya, Assalamualaikum. Selamat datang sekali lagi. Okey, dalam video ini saya nak tunjukkan cara untuk anda create post setelah anda selesai settingkan aplikasi Facebook pada video sebelum ini. Jadi ini video seterusnya, iaitu cara bagaimana untuk anda create post. Okey, create post untuk software Viralism ini. Jadi di sini ada dua tempat. Okey, create one now ataupun klik pada create post. Okey. Jadi di sini anda perlu masukkan gambar, okey, gambar di mana ia akan berada pada newsfeed ataupun wall anda nanti. Jadi anda pilih gambar yang sesuai untuk anda ingin promosikan, okey. Contoh saya dah siapkan dekat sini. Okey, gambar yang disarankan, saiz gambar yang disarankan adalah 1024 pixel. Okey, 1024 pixel darab dengan 536 pixel. Okey, jika anda buat gambar selain pada saiz selain pada saiz tersebut, jadi ia akan resize dengan sendirinya. Jadi setelah anda pilih gambar tadi, anda klik pada upload. Okey, tunggu sehingga loading gambar ini selesai. Okey, dan seterusnya, okey, setelah di step gambar ini selesai 100%, jadi anda boleh lihat, okey, bagaimana gambar yang akan orang lain nampak di wall anda ataupun di newsfeed nanti. Jadi di sini anda boleh buatkan gambar anda sendiri, okey. And then anda boleh masukkan butang. Okey, butang ni dia adalah grafik. Okay, contoh saya pilih yang ni. Okey. Ataupun jika anda tak mau butang pun, anda boleh pilih delete play button. Okey, delete play button itu terpulang kepada anda. So di post title, okey, post title anda boleh tulis, contoh saya buat adalah Viralism. Okey, dapatkan traffic percuma. Dan post description ini anda boleh tulis dapatkan software Viralism secara percuma. Jadi klik di sini. Okey, itu terpulang kepada anda ayat apa yang sesuai dengan produk yang anda ingin promosikan. Jadi ini adalah post title, okey, post title, dan ini merupakan post description. Jadi redirect URL ini adalah apabila selesai di apabila user klik URL anda nanti, okey, URL anda nanti, mereka akan dibawa ke satu website, okey, satu website ataupun satu page di mana mereka perlu like terlebih dahulu dan share terlebih dahulu, dan juga isi nama dan email. Jadi anda boleh buat ini adalah sekali, ya. Contoh saya buat blog saya ataupun letak link URL affiliate ataupun website produk anda. Jadi anda boleh buatkan apa sahaja untuk redirect, iaitu URL yang terakhir di mana mereka akan pergi setelah mereka selesaikan aktiviti like, share dan lead capture. Jadi di sini untuk redirect URL ini anda boleh buat untuk tempat tempat user download free gift ataupun giveaway, okay? Ataupun mereka nak tengok video, mereka perlu like terlebih dahulu ataupun share dan sebagainya. Jadi itu terpulang kepada anda. Okey, terpulang kepada anda. Jadi anda, dan di sini anda boleh pilih, okey, boleh pilih anda nak enable like gate ataupun nak enable share gate ataupun enable lead capture sahaja ataupun enable ketiga-tiganya sekali. So anda klik pada enable like gate contohnya. And then untuk jika anda nak user, okey, pengguna Facebook like page anda setelah mereka klik link anda nanti, okey, anda perlu klik pada like this page, okey, pilih use a custom URL, okey, use a custom URL. Jadi anda
masukkan URL fanpage anda. Okey, contoh saya adalah facebook.com/wazin official. Jadi saya copy dan saya masukkan di sini. Okey. And then get page title adalah title yang ataupun tajuk yang akan orang ataupun pengguna Facebook tengok nanti. Okey, contohnya like page saya terlebih dahulu. Okey, like page saya. And then boleh buat like page ini di butang di bawah sebelum teruskan untuk dapatkan produk percuma, contoh. Okey, anda boleh buat anda boleh pilih, and then anda boleh setting sendiri. Okey, adakan heading, heading ataupun normal text sahaja. Okey, dan di sini anda boleh pilih juga adakah anda nak enable ShareGate ataupun tidak. Okey, contoh saya pilih adalah saya enable, and then anda boleh pilih force ShareGate ataupun tidak. Okey, biasanya saya akan buat continue only if the share is made. Okey, and then kat sini saya tulis langkah kedua, share. Okey, dan tulis share post ini terlebih dahulu sebelum teruskan untuk menonton video. Okey, contoh. Okey, ini adalah contoh. Jadi anda boleh pilih atau ini anda boleh pilih di mana satu anda nak. Okey, adakah anda nak bagi mereka continue walaupun mereka tak share, ataupun mereka tidak boleh continue selagi mereka tak share post tersebut. Okey, jadi saya pilih yang ni. Tapi sebelum itu, ini adalah at your own risk. Okey, sebabnya dia tak menepati Facebook punya rules. Okey, sebab kita paksa mereka share. Jadi itu bergantung kepada ataupun anda sendiri bertanggungjawab. Okey, jika Facebook ban aplikasi anda nanti, jadi itu adalah tanggungjawab anda. So untuk mengelakkan daripada Facebook ban, anda boleh pilih continue even if the share is not made. Okey, boleh pilih yang ni. So itu adalah tanggungjawab anda. Okey, tanggungjawab anda. So risiko itu kat sini ada risiko sikit. Okey, and then lip capture ini adalah tempat di mana setelah mereka like, setelah mereka share, dan mereka akan dibawa ke page yang ketiga. Page yang ketiga ini adalah untuk anda dapatkan email, nama dan email. Okey, bagi mereka yang ingin kumpul list, anda boleh enablekan lip capture ini. Jadi di sini ada berbagai jenis. Okey, ada use guna Facebook registration form ataupun use customize ni. Okey, dan bila anda use customize bulletin form ni, anda boleh pilih autoresponder mana yang anda gunakan. Okey, kalau anda tiada, anda boleh pilih none. Okey, pilih none, and then lip capture, lip page title anda boleh isi lebih kurang macam ni. Okey, isi nama dan email. Okey, isi nama dan email terlebih dahulu untuk register. Okey, so kat sini dah selesai. Okey, ini adalah step yang pertama. Step yang kedua yang perlu user lakukan, dan step yang terakhir sebelum user dapat akses ke free giveaway ataupun freebie ataupun video dan sebagainya. Itu bergantung kepada anda punya produk. Okey, anda punya produk. Jadi anda kena testing terlebih dahulu. Okey, and then kat sini ada background image. Okey, background image ini anda boleh lihat bagaimana caranya. Okey, boleh pilih background image untuk page ketiga-tiga page ini. Okey, dan sebelum itu saya lupa nak bagi tahu, anda boleh disable jika anda tak mahu. Contoh anda tak mahu yang ni, anda boleh disable. Anda boleh juga disable yang ni. Okey, mungkin anda hanya nak like sahaja. Okey, itu bergantung kepada anda sendiri. Jadi title color anda boleh tukar. Okey,
ikut sahaja, ikut apa yang anda mahukan. So klik pada save changes. Anda dah selesai. Jadi di sinilah anda akan dapat anda punya link, okey, anda link di mana anda nak letakkan, okey, masukkan ke dalam Facebook, okey, ke dalam Facebook, ataupun anda boleh buat, anda boleh terus Facebook share kat sini ya. Okey, boleh terus share link dan sebagainya. Okey, bila anda dah share semua, anda klik pada share link. Okey, di sini anda boleh share pada Pinterest, Google dan link ini. Alright, so itu saja. Okey, anda boleh lihat hits, okey, berapa orang klik pada link anda. Anda boleh lihat statistik, anda boleh lihat user berapa orang dan sebagainya, dan anda boleh view image untuk post ini, okey, untuk post ini. Jadi untuk anda buat post yang kedua, anda just klik create post, okey, create post, dan anda teruskan buat untuk post yang lain pula. Okey, sini juga anda boleh delete post jika anda rasa tak post anda ini kurang berkesan dan sebagainya, dan anda boleh delete post. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Jadi selamat berniaga, okey, selamat berbisnes dengan menggunakan Viralism. Okey, terima kasih.